Bismillah. Terdengar seakan suara memanggilku, berbisik di hati, meronta merindui dirimu. Malamku tenung mencari kamu di mana. Ingin ku menjerit menyebut oh namamu, sayangku. Hei, Ish, lepo? Belanja lagi kita orang sekali. Asal aku nak kena belanja korang pula? Korang kan dah ada duit. Lagipun aku tak ada hutang dengan korang. Epis, kau ingat tak member kau yang rembat barang aku dulu? Dekat hospital dia sekarang kau tahu. Kau nak join dia juga? Baik kau ikut je cakap kita orang. Kita orang tak suka bertumbuk-tumbuk tak suka guna kekerasan semua. Sekarang ni kau pilih. Kau nak bagi duit ke tak nak bagi duit? Jom. Hai. Slownya order hari ni. Adik pun sebulan dah tak dengar khabar. Macam mana lah dia kat sana? Malam semalam kau tak dapat. Mesej pun tak reply. Macam mana adik kat sana?
budak bingai. Kau cakap nak belanja, ni kau makan seorang. Belah. Weh, ada orang belah. Tu macam adik. Adik. Bang, kau buat apa kat sini? Aku datang nak tengok kau lah. Kenapa kau tak reply chat abang? Aduh kau ni, tak payah sibuk boleh tak? Aku dah besar lah. Aku boleh jaga diri aku. Adik. Tak. Aku dah cakap dah. Kau tak dekat aku. Kau okey adik? Kenapa kau datang tak beritahu ni? Boleh tak jangan datang tiba-tiba je? Kenapa kau marah ni, dik? Kau ada masalah ke? Ish, aku serabut lah. Dengan PTPTN aku habis. assignment aku banyak. Dengan kau lagi. Kau ambil PTPTN? Kenapa kau tak bagi tahu aku? Tak cukup ke duit selama ni yang aku bagi kat kau? Dia boros ke? Atau apa yang aku bagi selama ni memang tak cukup? Boleh jadi juga hidup kat universiti ni memang macam tu. Aku kena minta maaf dengan adik ni. Kau buat apa ni? Okey. Adik. Dik. Kau okey tak? Kenapa diorang pukul kau? Diorang tu lah selalu minta duit dekat aku. Kalau aku tak bagi duit, diorang pukul aku. Aish, tak boleh jadi. Jom, ikut aku. Assalamualaikum tuan, saya nak buat laporan. Adik saya ni baru je kena bully tadi. Baik, berdasarkan maklumat yang adik awak bagi tadi, suspek yang 3 orang ni memang pernah terlibat dalam kes bully dan sekiranya mereka didapati bersalah untuk sekali lagi, mereka akan dikenakan hukuman buang universiti ataupun gantung universiti. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas aduan yang telah diutarakan. Selebihnya serah pada kami semua. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih bang. Terasa hilang semua bebanan adik bila abang tolong adik. Tak apalah dik. Lain kali kalau ada masalah, jangan pendam bagi tahu abang.